Sudah sampai masa bagi saya untuk jawab setengah anak murid dan pengikut Associate Profesor Dr. Ismail Lutfi yang menuduh saya, kata saya ni fitnah Dr. Ismail Lutfi menyebar atau berhujah dengan hadis palsu, hadis maudhu'. Sudah lama mereka duk marah saya, duk kata macam-macam dalam komen ataupun dalam hantaran mereka di lame hak mereka dia. Ada orang hantar mari dia. Tapi saya buat tak berhaduh, tak peduli. Sebab apa? Saya nak supaya mereka pergi cari sendiri. Di mana, tempat mana, dalam ceramah di mana, dalam kitab mana Dr. Ismail berhujah ataupun menyebar hadis palsu dan hadis maudhu' tu. Tapi nampaknya mereka tidak berusaha untuk nak mengenal pasti, untuk nak mengetahui. Sebab apa? Tengok masih ada lagi duk komen dengan perkara yang sama. Duk buat posting-posting di laman web mereka dengan perkara yang sama. Dengan tu hari ni saya mula nak buat pendedahan. Bermula dengan video ni dan dalam video-video akan datang. Nak buat secara selang-seli dengan video-video lain. Bukan saya nak buat semua cerita Dr. Ismail Lutfi. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Mari kita tengok video beliau. Fatihah adalah huacai kepada semaya. Semaya huacai kepada hidup. Yang gipat macam. Hidup huacai dia semaya. Tak ada semaya mapuh hidup, tak ada hidup. Semaya huacai dia Fatihah. Fatihah wajah dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah saudara-saudari semua kata-kata Dr. Ismail Lutfi yang saya kutip dalam video ini. Kalau kita merujuk kepada hadis, semua kita tidak akan bertemu dengan hadis yang mengatakan bahawa Fatihatul Kitab itu merupakan hati semaya. Dalam Quran sudah tentu tidak ada. Cuma ada sebuah hadis yang berbunyi inna likulli syai'in qalbun. Bagi setiap sesuatu itu ada hati dia. Wa qalbul Quran Yasin. Dan hati Al-Quran itu adalah surah Yasin. Hadis ini adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Siapa kata? Iaitu ramai ulama mu'tabar yang menilai perkara itu, termasuk Ibnul Jauzi, Syaukani, malah ulama-ulama Salafi Saudi pun, termasuk Tok Guru Dr. Ismail Lutfi sendiri, kalau tak silap dia Tok Guru, iaitu almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz pun kata begitu juga. Dan begitu juga ahli hadis Salafi yang terkenal Syekh Albani kata gitu juga, iaitu hadis palsu, hadis maudhu'. Dan kita boleh pergi kepada ulama-ulama lain yang berkata begitu, seperti Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, dia sebut kata hadis gharib isnaduhu dhaif, hadis ganjil, isnaduhu dhaif, sanad dia, riwayat dia lemah, fihi rawin majhul, kerana ada perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Tu Ibnul Jauzi pula dalam kitab Maudhu'at dia sebut selalu dah kata maudhu'. Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi dhaif jiddan, yakni lemah sangat dia katanya, lebih teruk daripada hadis dhaif lagi lah, jadi terlalu lemah. Lepas tu Ibn Qayyim dalam kitab Al-Manar Munif pun kata maudhu'. Sayuti dalam kitab Al-La'il Masnu'ah pun kata maudhu'. Zarkashi dalam Tazkirah kata la aslalahu, tak ada asal usul dia, tak ada hak tu mana. Ramailah ulama yang mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis palsu maudhu', walaupun maksud dia molek. Apa yang saya boleh buat kesimpulan di sini bahawa kata-kata Dr. Ismail Lutfi, Fatihah adalah wajah kepada semaya. tidak ada dalil secara nas daripada hadis sahih. Wallahu a'lam. Sebaliknya, apa yang Dr. Ismail sebut ni adalah kata-kata ulama atau pandangan mereka memandangkan suratul Fatihah itu sangat penting dalam semaya, menjadi rukun dalam semaya, kena baca. Siapa tidak baca tidak sah
semaya dia. Sekat ini saja saudara-saudari semua, dalam video ni nanti video-video akan datang saya akan mendedah lagi lebih banyak Dr. Ismail Lutfi menyebar atau berhujah dengan hadis palsu termasuk dalam kitab beliau. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Sekian, wassalam.